apabila selesai solat, tersedar rambut terkeluar, sah ke tidak sembahyang saya? Mohon pencerahan. Baik, ni biasanya orang perempuan ni. Nak laki-laki tak apa rambut keluar. Orang perempuan lepas sembahyang tengok rambut keluar daripada tudung, sah ke tidak? Dia kira gini, kalau sedikit yang sukar dilihat secara rambang, maka dimaafkan. Kalau jelas keluar jelek gitu rambut, batal, tidak dimaaf. Kerana al-qalil kal-adami. Sedikit hukumnya seperti tidak berlaku. Faham? 2-3 orang kan halus rambut. Kalau rambut dia besar-besar ni sebatang, tiada maaf bagimu. Nampak? Tapi rambut manusia halus. 3 orang, sini seorang halus tak nampak. Faham? Sini 2 orang. Dia balik, dia cek, tengok dengan kantar. Ada rambut. Maaf. Faham? Gitu kok kena najis. Dia terkena percikan kencing atau peluh babi khinzir. Najis mughalladhah. Sahih. Sebab apa? Dia ikut motor. Dia naik motor, dia tengok lori babi depan. Terengganu tak ada. Terengganu Kelantan tak ada lori babi belah luar dia. Tengok naik motor, tengok ponoh babi dalam. Halo. Terengganu lori ayam ada. Faham tak? Kalau belah Perak, belah Perang, lori babi penuh tu, bertekak-tekak macam flag hidup. Jadi dia naik motor, dia tengok jelas percikan peluh babi tu siu kena di baju dia. Tapi dia tengok dengan mata tak nampak. Dia pergi di Jabatan Kimia, tengok cek ada DNA. Pokoknya tidak dikira dalam syarak, maaf kerana sedikit sangat. Faham?